Imigresen gempur pusat penyembelihan ayam menggaji parti. Selangor, Jabatan Imigresen Malaysia dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Selangor telah melaksanakan serbuan bersepadu ke atas 6 pusat penyembelihan ayam di Pasar Borong Selayang pada awal pagi 29 Mei 2025. Operasi yang bermula sekitar jam 1.45 pagi ini dijalankan susulan aduan dan risikan selama 3 minggu oleh sepasukan pegawai bahagian perisikan dan operasi khas JIM Putrajaya. Hasil pemeriksaan mendapati kebanyakan premis beroperasi secara tidak teratur, termasuk keadaan lantai yang dipenuhi darah dan najis ayam. Hanya satu premis dikendalikan oleh warga tempatan, manakala 5 lagi dipercayai diuruskan sepenuhnya oleh pekerja asing. Ketika serbuan, terdapat cubaan melarikan diri oleh beberapa pekerja, namun berjaya digagalkan. Seramai 36 lelaki warga asing berusia antara 20 hingga 45 tahun telah ditahan kerana dipercayai bekerja tanpa dokumen sah. Mereka terdiri daripada 25 warga Myanmar, 10 warga Bangladesh dan seorang warga Indonesia, termasuk beberapa individu yang memegang kad UNHCR. Kesemua mereka disiasat di bawah Akta Imigresen 1959/63, Akta Pasport 1966 dan Peraturan 39B, Peraturan Imigresen 1963. Selain itu, JIM turut mengeluarkan notis kepada 4 lelaki tempatan untuk hadir bagi membantu siasatan. JIM komited dalam memastikan setiap premis perniagaan mematuhi undang-undang negara dan tidak menggajikan pekerja asing secara haram.